Pernah tak korang tertanya, kenapa ramai sangat orang Bangladesh suka kerja kat Malaysia? Bukan seorang dua, tapi beratus ribu tau. Gaji yang peluang. Sebab utama, gaji di Malaysia jauh lebih tinggi. Di ke tempat asal, mereka mungkin dapat 500 sebulan. Kat sini, kerja kilang atau binaan boleh cecah 3,000 ke atas. Siapa tak nak, kan? Permintaan kerja 3D. Malaysia ni memang banyak sektor perlukan pekerja 3D. Dirty, dangerous, difficult. Ramai orang tempatan kurang berminat kerja tu. Jadi syarikat ambil tenaga asing dan warga Bangladesh antara yang rajin, budaya and community. Malaysia ni lebih senang untuk mereka sesuaikan diri. Makanan halal banyak, ada masjid dan ramai geng senegara kat sini. Bila ada komuniti, hidup pun lebih senang, kerja pun semangat. Keluarga and remittance. Ramai datang sebab nak bantu keluarga di kampung. Setiap bulan, mereka hantar duit balik. Ini dipanggil remittance. Dan ia sangat penting untuk ekonomi Bangladesh sendiri. Sekarang korang dah tahu kenapa mereka ramai kat sini. Respect usaha diorang cari rezeki jauh dari tanah air. Pernah sembang dengan pekerja Bangladesh. Share pengalaman korang kat komen. Dan jangan lupa like and share video ni kalau rasa info ni menarik.